Hello, hari ini adalah ujian peperiksaan akhir untuk kaca SKM tahap 2. Langkah pertama, prepare bahan-bahan. Semua bahan kena siap dulu. Para pelajar diberikan 3 jenis protein. Mereka diberikan kebebasan untuk memilih antara ikan, ayam ataupun daging. Semua tengah potong sayur, siang ikan, siang ayam dan juga daging. Setiap hidangan mereka dinilai dari segi rasa, tekstur dan rupa. Pejam celik, tahu-tahu je dah exam. Tak sangka kan, dari hari pertama belajar pegang pisau dengan betul, sekarang dah boleh masak main dish. Semoga apa yang dipelajari sepanjang kursus kuliner ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dah nak siap dah tu. Lepas tu dah boleh buat plating. Plating time. Inilah hasil pelajar. Fish and chip with tartar sauce. Tengoklah hasil kerja pelajar FISKIN. Chicken chop with mashed potato. Chicken chop with black pepper sauce. Beef stick with tartar sauce. Okey, itu je sambungan untuk tim nombor 2 nanti.